Honor Watch Fit. Aku baru je dapat dan sekarang jom kita unboxing. Aku nak tunjukkan korang apa yang korang dapat bila korang beli ni. First kali, ini adalah jam terbaru daripada Honor. Oh, memang nice. So ini adalah kali pertama aku tengok. Memang nice. So kalau kau tengok design dia, dia agak bulat dan dia memang fully bulat lah. Macam aku tengah pakai sekarang, Honor Watch 5 Ultra. Dia ada design sikit lah, ada petak-petak. Kalau korang suka bulat, yang ni memang nice. Lepas tu apa lagi korang akan dapat adalah kotak. Kalau korang tengok, ini adalah denim dan bahagian belakang dia adalah warna coklat kulit. Tu dia. Dan pada aku design denim ni memang cantik gila lah. Ini pula kabel pengecasan. Dia menggunakan jenis magnetik. Nanti aku akan tunjuk lebih lagi. Dia jenis pakai klip macam ni. Korang just tolakkan saja. Tolak macam tu. Lepas tu korang just tolak saja. Macam tu. Tapi kalau korang tengok dekat sini dia seolah-olah macam boleh buka. Sekejap aku cuba Kalau boleh buka, bermakna kita boleh pakai tali lain lah. Ya, boleh buka. Alright. So dia boleh buka. Jadi maksudnya korang boleh pakai tali lain kalau korang ada tali special lah. Untuk belah kanan dia ada satu button. Dekat belah kiri dia ada satu speaker. Dan itu saja. Jom kita try buka So ini adalah jam terbaru, Honor Watch Fit. Kalau korang minat, korang boleh dapatkan sekarang. Jadi nampaknya kita kena set up dulu lah. Kalau tengok pada skrin dia memang smooth. So sampai sini saja video kali ni. Kalau korang nak tahu lebih lagi, korang boleh komen. Aku akan tunjuk dalam next video. Korang boleh komen apa saja sebab nanti aku akan tunjuk full review lah. Kita akan cerita pasal dia punya sleep monitoring, dia punya activity, dia punya heart rate, segala berkaitan dengan smartwatch. Dan kita nak tengok apa kelebihan dengan Honor Watch Fit ni. Jadi kalau korang minat, korang boleh dapatkan sekarang. Sempena 12.12 sale ni, pastinya korang akan dapat special voucher. Dan korang boleh tengok berapa harga yang korang dapat. Dan kalau korang minat, boleh dapatkan sekarang guys. Go!